Bayangkan kau bangun dari tidur, kau sedar yang kau berada dekat satu bilik yang asing, and bila kau keluar kau tak tahu pun kau ni dekat mana, and the worst part sekali kau tak tahu pun siapa diri kau sebenarnya. So hari ni aku nak cakap pasal movie Man with No Past. Cerita ni mengisahkan pasal Ryder, seorang lelaki yang hilang ingatan. Cerita macam ini macam biasalah, orang hilang ingatan, cuba nak dapatkan identiti dia balik. Tapi cerita ni dia ada keunikan dia sendiri. Masa si Ryder ni pusing-pusing dekat bandar tu untuk cuba fahamkan apa yang jadi dekat diri dia sebenarnya, dia ni kerap kali dapat vision tau. Dan si Ryder ni punya vision yang dia dapat tu, dia ni selalu berada dekat dalam situasi yang pelik. Mula-mula nampak macam potongan memori dia yang hilang, so konon-konon macam dia ni dah nak dapat dia punya ingatan dia balik lah. Tapi lama-lama Ryder ni mula perasan yang vision yang dia nampak tu sebenarnya bukan dia punya masa lepas, tapi vision yang dia nampak tu adalah apa yang dia akan buat sebenarnya. So dekat situlah keunikannya cerita ni. Dia bukannya cerita klise yang aku nak cari siapa diri aku sebenarnya. Tak, cerita ni dia lebih kepada slow burn mystery movie dicampur dengan elemen pelik. Cerita ni dia ada juga elemen action, cuma action dia ni agak unik sebabnya dia bukan fokus on pada satu zaman. Sebab kejap-kejap kau akan nampak dia ni berada dekat zaman perang moden, kejap-kejap dia ni macam ada dekat zaman Empire Rome. So dia punya plot ni memang lain macam lah. Pada aku untuk cerita ni dia tak adalah super best, tapi still enjoy untuk layan. So kalau korang nak layan, korang boleh tengok dekat HBO Max.